Alhamdulillah. Petang boleh besar dah. Saya malam balik lewat ni tenteram ni. Aduh, kalau tak kita bawa ajak dia nak pindah untuk tempat tidur baru. Sebelum ni dia tidur kat tempat transit tu. Kalau tak pindah kan habis penuh kat atas pangkin tu. Tak kalau basuh. Amboi. Duk ajak tu, kena ajak dia dalam 3-4 hari lagi okey lah. 3-4 hari lagi. Taman kini tapi atas ni semua dah okey lah. Ayam ni kalau kita latih dia, InsyaAllah dia tak akan naik ke atas-atas ni. Cuma untuk tidur ni lah kita nak pindah tempat baru kan. Sebelum ni duduk kat transit. Dia dah boleh rap lah tu, dah boleh lah. Cuma tak tunggu 2 malam tu. Tak konsisten kan. Kita buat semalam ya. So kalau kita konsisten untuk 3 malam, 4 malam, okey lah. Dia dah mula masuk tempat baru yang kita ajak ni lah. Nampak tu. Tu meriah tu ramai-ramai tu. Biar pergi dia dulu. So ini kita susun batu tu, kita tengok. Untuk telaga kan, esok baru kita start nak tengok dia punya vibe dia tu. Cantik kan, boleh kita buh batu sungai kan. Nanti kita nak buat tapak esok, kita nak buat tapak insyaAllah. Nak cari simen esok. Tu tinggal skeping lagi kat atas tu. Nampak tak? Sebab hari ni yang boleh nak kena ajak juga tu, kena tunggu juga tu. Time orang gelap sikit baru boleh balik tu. Bukan apa, ni kita dah tukar baru lah. Cuci-cuci lah, tak mau lah. Boleh. Jadi kita tengok anak light sasik dah habis lah. Itu masuk. So last. Ni dah sepasang je. Ni tak ada lah. Ni kita nak tutup terus. Bagi dia. Ya, boleh tidur lah. Boleh tidur lah. Tutup terus. So. Yang lain. Yang itu apa, Rhode Island 20 habis. Light sasik pun habis. Ada lagi lah. Itu yang ni Lohman. Siapa yang minat lapis-lapis ni boleh DM lah. Boleh DM. Tu mula nak masuk. Boleh. Besar kalau kita tak ada kan dia mula. Tak naik tidur atas tu. Ni kita dah start pacak lah ni. Apa tiang. Kita tengok. Kita nak buat baru ni. Nak buat atap pakai atap apa? Rumput hijau. Nampak tak? So tiang kita dah mula masuk lah. Pelan-pelan nanti kita akan kerat. Kita akan potong nanti. Ini kali ni besar lagi. So kita nak buat lain sikit lah. Bagi kemas sikit lah. Atap dia kita akan pakai rumput ni dia. InsyaAllah. Sekarang nak fokus telaga dulu. Bagi betul-betul siap selesai apa semua. Dah boleh rasmi ayak dia apa semua. Baru start. Sana pula. Tapi sambil-sambil tu kalau ada kayu kita dah ambil lah. Pelan-pelan. Sebatang dua. Kita cuci. Kita pacak dulu kan. Tak kalang kabut. Main tengok white ni. Boy. Tu tunggu lah tu. Kan hantam kita lah tu. Ni garang. Yang dalam ni okey. Tu. Kalau hantam lah. Tu. Oh. Boy. Tu. Dia cukup marah. Dia seronok main ni. Agak ada apa. Kita masuk tak kacau pun. Geng lah men. Telur kita dah kutip lah hari ni. Ada lagi tak? Tak ada. Dah tak ada. Ni Rhode Island. Okay. Air semua dah okey lah. Sana pun okey. Dia dah sihat elok lah. Pokok apa? Pokok apa ni? Pokok syurga ni. Pokok tin. Pokok tin. So, kita tengok baik telaga. Alhamdulillah. So, lusa siap lah tu insyaAllah.